Day one discover makanan hidden gem dekat Petronas. Jom. Korang tahu Petronas ada macam-macam makanan. Tengok ni. Sini. Ni kalau masuk Petronas, budak ni memang cari kuih. Kuih Petronas memang banyak. Korang tengok. Dia ada berapa jenis kuih kat sini. Nak air tak? Nak. Ni lah. Ni lah dia. Benda best aku nak share dengan korang. Dan ni. Kek coklat moist dia RM5.9. Tahu tak? Kek coklat moist ni yang Anis Bakery punya lagi lama daripada yang viral-viral kat luar. Oh ya? Yang brand ni je yang dah masuk Petronas. Oh. Kek orange coklat. Kek orange coklat. Pernah rasa kek orange coklat? Tak pernah. Jom test dia. Yang ni. Yang ni cream cheese coklat cake. Cream cheese sedap. Ni tengok tepi ni. Apa layer dia? Layer dia. Ni sedap ni. Lepas tu dengan ni. Apa? Cream cheese pandan kek gula apung. Ush. Tebal juga gula apung dia. Yang ni boleh share ramai-ramai. Wow. Tengok ni. Coklat moist sikit. 15 dapat besar macam ni. Tengok ni. Topping. Dia punya topping. Penuh tau. Penuh weh. Yang best dia ni. Air ni dia ada 4 jenis. Ada tebeng, choco vanilla, kopi latte dengan hazelnut coffee. Baru RM5.20. Murah gila. Tengok ni. Nak try dia punya Anis coklat moist. RM15 dapat besar macam ni. Nah. Besar macam ni. Kalau kat luar berapa ni? 23. 23. Ni lembut ke? Oh, moist dia tu. Sedap tu. Ada sedap coklat tu kuat lah. Ni ratio kek dengan ratio coklat dia. Coklat dia lagi banyak daripada kek dia. Kek orange coklat. Korang nampak ni lah. Dia ada 2 layer. Satu orange, satu coklat. Ni. Nah, korang tengok. Dia kuat ke orange dia? Kopi latte. Kopi latte dia. Yang ni strong gila. Rasa latte dia kuat gila. Ni sedap. Yang ni paling mind blow nak. Dia ada teh bank. Ni Kuat. rasa teh dia kuat tapi dia tak manis sangat tau. Selalu teh ais Kelantan tak pun teh ais Thailand confirm manis. Tapi yang ni boleh minum sebab dia tak manis sangat. Kalau korang nak tahu, Anis Bakery ni pun ada jual dekat 7-Eleven Cafe tau. So korang boleh pergi mana-mana 7E and korang akan jumpa diorang punya produk. Boleh lah kalau korang nak borong. So kalau korang nak, korang kena pergi beli sendiri. Apa pun kita santai-santai.